لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما أما بعد An Abu Mas'udin Uqbah bin Amir daripada An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayataini min akhir suratul Baqarah fi lailati kafatahu. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amir daripada radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda sesiapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada waktu malam maka kedua-dua ayat ini mencukupinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dua ayat surah Al-Baqarah ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Iaitu ayat 85 dengan 285 dengan 286. Bermula daripada amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Kerana ada orang baca wa'fu anna, salah tu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Bila ada orang baca tahlilan tu dia baca wa'fu anna waghfir lana, salah baca kan. Dia bunyi lagu salah namanya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi menurut Ibnu Hajar Asqalani, dua ayat ni mencukupi kerana di dalamnya mengandungi perlindungan, keberkatan, ketenangan jiwa, penjagaan daripada keburukan serta ganjaran pahala. Ada banyak tu. Pertamanya perlindungan, yang keduanya berkat, yang ketiganya ketenangan, yang keempatnya penjagaan, dan yang kelimanya ganjaran pahala. Ada 5. Dua ayat ni dapat 5 perkara. Maka menurut Ibnu Katsir hafizallahu taala, dua ayat terakhir surah Baqarah ni mempunyai keistimewaan kerana mengandungi pengakuan iman rasul dan iman dan orang mukmin. Maka dalamnya dia ada rukun-rukun iman, prinsip mendengar dan taat kepada Allah, doa mohon ampun, doa memohon diringankan beban, juga doa memohon kemenangan atas orang kafir. Jadi banyaklah dalam tu doa tu banyak. Dalam dua ayat ni dia banyak doa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam membacanya setiap malam sebelum tidur. Seperti mana ayatul kursi kan. Dia dibaca sebelum daripada tidur. Kan? Jadi baca dia setiap malam sebelum daripada tidur. Membaca dua ayat ni sebelum daripada tidur memberi kesan kepada hati kerana kandungannya menanamkan tauhid, tawakal, pengharapan kepada Allah, penyelesaian dosa dan keyakinan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim hendaklah menutup harinya dengan zikir, doa dan bacaan Al-Quran. Jadi kita mula pagi dengan baca Quran, akhir dengan baca Quran. Jadi penutup tu orang Islam, orang beriman begitu. Maknanya mereka ni sentiasa di dalam zikrullah, kan?
Jadi mula kehidupan dengan zikir, zikir tu dengan Quran, mula dengan doa. Jadi supaya apa? Terhindar daripada perkara yang melalaikan. Maka doa yang terkandung dalam kedua ayat ini mengajar adab seorang hamba beriman, taat, memahami keampunan, memohon keampunan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis ini juga menunjukkan bahawa Quran merupakan pelindungan rohani. Jadi Quran ni kalau kita baca memang betul-betul dia ni menjadi maknanya pelindung. Bukan setakat maknanya pelindungan fizikal, tapi yang lebih besar daripada itu dia menjadi pelindungan rohani bagi orang Muslim. Jadi dengan sebab itu kita kena membiasakan. Kalau tak dapat baca sebelum tidur, kalau tak boleh pun, maknanya waktu pagi kita baca kan. Sebab tu amanah Rasul ni, kalau siapa selain daripada membaca suratul Fatihah mendapat keampunan, maka membaca amanah Rasul ni pada setiap pagi itu diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia dalam tu ada doa minta keampunan. Jadi ayat yang besar, mana kalau boleh jangan ditinggalkan dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Sekurang-kurangnya baca sekali. Tak boleh waktu malam, maka waktu pagi itu kita baca. Selepas semayang baca lah wirid ni. Dia 2 ayat je kan. Tak boleh kita tengoklah Quran kan. Masing-masing ada handphone. Ada handphone dalam ada Quran. Daripada banyak tengok TikTok, lebih tengok tu kan. Baca ayat ni. Mudah-mudahan dapat berkat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والله من ورائهم محب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.